condition kereta dia punya sistem air memang agak teruk lah. So that's why kita recommend dia untuk memang dia kena buat serentak lah benda ni. So hari ni kat belakang aku ada sebiji SLA lah. So kereta ni datang dengan macam-macam masalah, ada leaking minyak hitam dengan leaking coolant bagai. Okay, untuk korang yang guna model ni, okay, Mercedes CLA lah, CLA, GLA dengan A-Class lah. Okay, bukan yang latest punya. Untuk A-Class W176, CLA 117 dengan GLA 156 lah. Okay, korang kalau yang guna model ni adalah antara part-part wear and tear. Itu ada tanya apa lagi part-part wear and tear yang ada kat kereta ni. Ini kita ada package. So macam yang kau tengok kat kereta belakang ni, dia datang dengan masalah coolant bocor lah. So bila kita check coolant dia bocor, memang condition sistem coolant kereta ni memang agak teruk lah. Okay, kalau macam kau tengok ni kat dalam dia pekat. Ni dia punya water pump bocor, dia punya thermostat housing pun bocor. Ni oil filter housing dia, nampak ni ujung-ujung ni. Ada sebab kenapa kita recommended oil filter housing dengan thermostat housing sekali jalan lah. Sebab benda ni dua, dia duduk sebelah-sebelah. So jangka hayat dua-dua ni selalunya sekali jalan. Water pump kau tak perlu tukar sekali pun, tapi kalau macam customer ni, condition kereta dia punya sistem air memang agak teruk lah. So that's why kita recommend dia untuk best option sekarang ni. Memang dia kena buat serentak lah benda ni, memang kos agak tinggi lah. So kenapa boleh jadi macam ni kat kereta customer ni? Okay, ni aku cerita lah. So customer ni dia bagi tahu asalnya dia leaking sikit je. Dia bagi tahu sendiri dia top up. Okay, sampai satu tahap top up pun dah tak function lah, dia tambah air pun dah tak function. So itulah antara keburukan kalau kereta korang punya sistem coolant ada bocor dan korang sentiasa top up lah. Okay, kereta korang akan sentiasa panas, terlebih panas sampai satu tahap ni macam lah jadi dia. Okay, nak tak nak semua benda kau nak tukar sekali jalan. Okay, so korang kat luar sana yang menggunakan model Mercedes CLA, GLA, A-Class, macam aku bagi tahu tadi lah, 176, 117, 156. Tolong jaga sistem coolant korang. Okay, bocor pergi buat, jangan duk asyik tambah air. Kalau tak nanti jadi macam ni.